Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, Presiden Kehormat Yayasan Kepimpinan Negara, mantan Perdana Menteri Malaysia. Yang berbahagia Profesor Emeritus Dato' Dr. Muhammad Zawawi Ismail, Pengerusi Lembaga Pengarah UKM. Yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Timbalan-Timbalan Naib Chancellor UKM. Yang berbahagia Datuk Syekh Muzaffar Syukur Al-Masri Syekh Mustafa, Fellow Utama Pusat Sains Angkasa UKM merangkap Angkasawan Pertama Negara. Dr. Chiaki Mukai, Jaksa Astronaut. Salizan Sharipov, Russian Cosmonaut. Klaus District Flooder, German Astronaut. Yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Sharifah Mastura Said Abdullah, Pengarah Institut Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia. Div-div jemputan, penyelidik-penyelidik muda serta hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, dipersilakan Ustaz Khairil Huzairi Omar dari Pusat Islam UKM untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رحمن يا رحيم. Pada pagi yang penuh barakah ini, dengan penuh tawadhu, kami menedah tangan ke hadratmu, memohon kelancaran ke atas majlis UKM di angkasa, sempena Hari Angkasawan Negara ke-7. Kami memohon kepadamu jua ya Allah, agar majlis ini dilimpahi rahmat dan keberkatan, hidayah dan inayah yang berpanjangan daripadamu. Kurniakanlah kelancaran dan kebaikan di atas majlis ini, serta jadikanlah kami golongan yang mendapat rahmat dan keberkatan, serta petunjuk Al-Quran yang sentiasa engkau pelihara di bawah kebesaran dan keagunganmu. Berikanlah dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam semua urusan hidup untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Ya Allah yang bersifat maha sempurna dan penuh kemuliaan, kami memohon ihsan daripadamu. Kurniakanlah kepada kami nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami daripada segala keburukan dan keaiban. Hindarkanlah kami daripada segala rupa bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Pimpinlah kami ke jalan yang engkau redai dan jauhkan kami daripada gangguan iblis dan syaitan. Allahumma ya salam ya mu'min ya muhaimin. Kami pohon kepadamu jua ya Allah, berilah kami iman yang sempurna, ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, anak yang saleh, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, serta keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat dengan rahmat-Mu Tuhan sekalian alam. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Kuntum melati tumbuh melata, burung merbah di pohon cemara.
Assalamualaikum pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Hari ini memugal jagung, hari esok memetik pria. Hari ini kita berkampung meraihkan majlis penuh ceria. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan serta mengalu-alukan kehadiran yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad ke program UKM di Angkasa, Anjuran Pusat Sains Angkasa, Institut Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia. Majlis juga mengucapkan selamat datang kepada para tamu jemputan, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru serta para pelajar sekolah dan Institut Pengajian Tinggi ke program yang diadakan pada pagi ini. Program UKM di Angkasa ini dianjurkan sempena menyambut Hari Angkasawan Negara yang ke-7 pada tahun 2014 ini. First of all, we welcome Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad to this program, UKM in Space, organised by the Space Science Centre, Institute of Climate Change, the National University of Malaysia. Also would like to welcome all invited guests, ladies and gentlemen, teachers and students this morning. For your kind information, UKM in Space is held in conjunction with the celebration of the 7th National Astronaut Day. Hadirin yang dihormati, bagi meneruskan majlis pada pagi ini, saya menjemput Yang Berusaha Datuk Syekh Muzaffar Syukur Al-Masri, Fellow Utama Pusat Sains Angkasa UKM dan juga Angkasawan Pertama Negara bagi menyampaikan sepatah dua kata mengenai program ini. Majlis dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, Presiden Kehormat Yayasan Kepimpinan Perdana Mantan Perdana Menteri Malaysia. Yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Dr. Muhammad Zawawi Ismail, Pengerusi Lembaga Pengarah UKM. Yang berbahagia Profesor Dr. Dr. Noor Azlan Ghazali, Naib Chancellor UKM. Yang berbahagia Timbalan-Timbalan Naib Chancellor UKM. Yang berbahagia to my three main astronauts, to Datuk Sharifah Mastura Abdullah, Pengarah Institut Perubahan Iklim UKM, penyelidik muda, dan yang paling penting sekali, pelajar-pelajar yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan dah? Pastikan UKM bagi makan, Okay, pertama sekali, forgive me, should I speak in Malay or English or Russian? Russian. Firstly, I would like to thank Tun Dr. Mahathir for coming here to UKM to grace our event. Satu tepukan untuk Dr. Mahathir. I've always considered Tun as a father of space for Malaysia, and he is the main reason why Malaysia sent a man to space. To go to space is very, very expensive. It costs us about $25 million. But this is an offset program where at that time we bought 18 Sukhoi jets from the Russians. In return, we get to go one free seat to go to space. So it does not even cost a single cent for me to go to space. But if we do want to send another man to space, we do have to pay about $50 million. Can we put on the slides, please? I'm not going to talk long. Saya tidak akan bercakap panjang, cuma less than 10 minutes sebab saya nak memberi ruang untuk Tun Mahathir untuk bercerita kepada semua. Pertama sekali, ini bukanlah hari ulang tahun saya. This is more of UKM di Angkasa. Firstly, I would like to invite many guests here, very great guests. I would like to introduce our first female Japanese astronaut, Chiaki Mukai. She had 2 flights before this in 1994 and 1998. She has spent about 566 hours in space. She's actually a cardiovascular surgeon. I always feel that doctors make the best profession too, just like you and me. And I think doctors make the best profession. Thank you, Chiaki. And she's currently the head of Applied Science Medicine and Human Resource at JAXA, Japanese Space Agency. And secondly, I would like to introduce Salijan Sharipov. He's a great man from Russia. He's a pilot cosmonaut. He had 2 flights in 1998 and 2004. He was at the Mir station in 1998, and currently he's a hero of he was awarded the Hero of Russia and the Hero of Kyrgyzstan. And thirdly, but not least, my good friend Klaus Dietrich Flood from Germany, who is a pilot cosmonaut.
He was the 5th German astronaut who has gone to space, went to space in 1992, and currently is the project test pilot for Airbus and Flight Operation Management. Thank you, class. Jadi acara hari ini adalah lebih kepada UKM di angkasa. After this, after the launch by Tun Mahathir, we're going to have a session of sharing experience by the astronauts to the younger generation, hoping to inspire the younger generation, hoping to open up the mindset of the younger generation that they will become not only astronauts, but be doctors, be scientists, be aerospace engineers. So this is what we are looking about. And in the afternoon, we also have Mr. Fukuda, who is actually the director from JAXA, who is the responsible for the Kibo experiments to space, to ISS. Thank you, Mr. Fukuda. So we are hoping to communicate and do a small conference with the JAXA, Japanese Space Agency, with the young researchers and scientists from UKM, hoping that UKM will be the pioneer in leading of more experiments to the International Space Station. So this is the objective of the program for today. So just a short one, a short of flashback. I went to space on the 10th of October 2007. It was 7 years ago that I went to space. Dah lama dah 7 tahun yang lepas. Saya berasakan seolah-olah baru semalam yang saya telah pergi ke angkasa lepas. Saya sendiri nak pergi ke angkasa lepas sejak saya berumur 10 tahun lagi. Macam adik-adik. Siapa umur 10 tahun kat sini? Masa saya kecil lagi saya dah terbayang-bayang. Sering pandang ke langit, sering pandang ke bintang-bintang. Sentiasa ingin mengetahui bagaimana kehidupan di angkasa lepas. Bilik saya penuh dengan gambar-gambar planet, matahari, galaksi, bintang-bintang, bulan. Saya sukakan Star Trek, saya sukakan Star Wars, saya sukakan Superman. Jadi setelah 25 tahun, akhirnya impian saya tercapai jua. Ya? Terima kasih. So, we went to space with the Russians. It took us about 8 minutes and 48 seconds to reach space at a very, very fast speed, 27,000 kilometers per hour. And next slide, please. And the main purpose to go to space is to conduct many scientific research experiments. And this is the view that you can see from space. You can see how small, how tiny the Earth is, surrounded by millions and millions of galaxies out there. You can see the clouds, you can see the oceans, you can see pollution from space, you can see the forest fires, but you cannot see man-made buildings from space. You cannot see the Great Wall of China from space. I was looking for KLCC from space, but I couldn't find it. And even UKM, you cannot see UKM from space. Next slide, please. So the main purpose is to conduct many scientific research. We did about 21 experiments. We brought cancer cells, we brought bacteria to space, we brought protein crystallization to space, hoping to find a cure for cancer, hoping to find a cure for many, many diseases. Next slide, please. And proudly bringing UKM to space. Ada tepukan untuk UKM. So UKM have been to space, so this is the reason why we are hoping that UKM will be the pioneer on more experiments to space. Next slide, please. And after coming back, and this is what we do, astronauts, we are hoping to inspire the younger generation that they too will become a well people. So satu perkara yang saya pelajari apabila menjadi seorang angkasawan ataupun angkasawati, kalau lelaki angkasawan, perempuan angkasawati, adalah setiap angkasawan, setiap astronaut, mereka mempunyai ciri-ciri yang tertentu. They have the right attitude, they have the right stuff. It's not just about physical, it's about mental and psychological. Minda adalah kunci kejayaan seseorang. Next slide, please. So with that, I would like to present you a small video why every person, every human being should go to space. Tun, if I'm given a chance to go to Mars on a one-way ticket, I would do it. I would just leave everyone behind, my children, my wife, my profession, my jobs. But don't tell my wife that. I would do anything just to be able to go back to space again. But I always tell the government that if you do want to send the next Malaysian to space, it should be a different objective. It should be something, a different mission. Maybe sending a woman to space, hoping that to inspire all the Malaysian women out there. So with that, I would like to present you a short video on how Earth is being seen from the International Space Station. Please. We're walking in the air. We're floating in the moonlit sky. So this is the exact how it's seen from space. It moves at a very fast speed, 27,000 kilometers per hour. You can see the cities of lights. You can see thunderstorm. You can see the aurora.
You can see continents, you can see Malaysia. I'm riding in the midnight. So that's the Aurora Borealis. I'm finding I can fly so high above with you. Every 45 minutes the sun rises, every 45 minutes the sun sets. Those are lightning, thunderstorms. All across the world, the villages go by like dreams. The rivers and the hills. So you can see the mountains, those are the glaciers, the ice on top of the mountains. The ISS is not far away, it's only about 400 kilometers from space. But the main purpose is to study the Earth and to take many pictures. Nobody down below believes their eyes. So that's the moon. We're swimming in the frozen sky. The best thing about space, it doesn't matter who you are, it doesn't matter what religion you are, it doesn't matter what country you are. Every astronaut work together as a team and be united and to make the world a better place to live in. Suddenly swooping low on an ocean deep, rousing up a mighty monster from his sleep. And you can't look directly to the sun when you're on board the ISS because there's no atmosphere to block your eyes, so it might destroy your retinas. And Twinkle, Twinkle, Little Star doesn't work in space because it doesn't twinkle once you're outside the atmosphere. Jesus greets us as we fly. Cantik tak? So this is the reason why I feel that every human being should have the opportunity to go to space. Jadi kepada adik-adik semua, balik rumah nanti, jumpa dengan cikgu-cikgu, jumpa dengan ibu ayah, kata nak datang dan belajar di UKM. Boleh tak? Especially MSM, for all the MSM students. So with that, I hereby thank you. Thank you very much. Pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Syekh Muzaffar Syukur atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan lagi dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor UKM. Majlis dengan hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to honoured guests. Yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, Presiden Kehormat Yayasan Kepimpinan Perdana, mantan Perdana Menteri Malaysia yang amat kita sayangi. Satu tepukan untuk Tun. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Zawawi Ismail, Pengerusi Lembaga Pengarah UKM, yang berbahagia Timbalan-Timbalan Naib Chancellor UKM, yang berbahagia Datuk Syekh Muzaffar Syukur Al-Masri, Angkasawan Negara, astronauts in residence at UKM, Dr. Chiaki Mukai, JAXA astronauts, Shalizan Sharipov, Russian cosmonaut,
Klaus D. Flade, German astronauts. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Mastura Said Abdullah, Pengarah Institut Perubahan Iklim UKM, Div Jemputan, penyelidik muda, serta tetamu-tetamu khususnya pelajar-pelajar yang kita bawa dari seluruh negara ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang ke UKM. Syukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya kita semua dapat berkumpul di Dewan yang amat istimewa ini, Dewan Chancellor Tun Abdul Razak ataupun DECTA, untuk bersama-sama menjayakan majlis perasmian UKM di angkasa dan seterusnya sesi dialog bersama angkasawan negara dan angkasawan jemputan. Dengan rasa berbesar hati, saya dan warga UKM mengalu-ngalukan kehadiran yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad ke program UKM di angkasa pada pagi ini. Setinggi-tinggi terima kasih dari kami di atas kesudian yang amat berbahagia Tun untuk sekali lagi memenuhi undangan Universiti Kebangsaan Malaysia. Hanya beberapa bulan yang lepas, Tun menyampaikan ucap tama di pesada Chancellery. InsyaAllah kita alu-alukan setiap masa kedatangan yang amat berbahagia Tun. Saya juga mengalu-alukan kehadiran tetamu utama kita, para angkasawan daripada luar negara. I would like to acknowledge 3 astronauts from Japan, Russia and German, respectively for their time and support for this program, the UKM di Angkasa or UKM in Space. I am absolutely delighted to share this occasion with all of you. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada sesemua tetamu jemputan dan para peserta yang memberi komitmen penuh untuk turut serta meraihkan program sehari di UKM di angkasa ini. UKM lahir dari harapan rakyat dan aspirasi negara, dan UKM bertanggungjawab untuk memenuhi aspirasi dan harapan rakyat tersebut secara keseluruhannya. Selepas 44 tahun penubuhan, UKM kini merupakan sebuah universiti penyelidikan yang terkemuka di Malaysia yang mampu untuk melahirkan anak bangsa pembina generasi akan datang. Yang amat berbahagia Tun, saya tengok Datuk Syekh Muzaffar tadi agak casual. Allow me as well to put a little bit context of UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia begitu berbangga sekali dengan menjadi host ataupun menjadi tuan rumah kepada angkasawan pertama negara. Dan kepada adik-adik sekalian, pastinya kalau berminat untuk menjadi angkasawan, insya-Allah datanglah ke UKM insya-Allah. Pada tahun lepas, lebih daripada 80,000 permohonan ke Universiti IPTA, Institut Pendidikan Tinggi Awam, hampir 34,000 iaitu 44% memohon sebab UKM sebagai pilihan yang pertama. Pastinya saya terdengar tadi yang bagi Datuk menyebut bahawa you cannot see UKM from the space. But today we prove that you can do better. You can see UKM in the space. Pembinaan UKM di dalam bidang sains angkasa bermula pada awal tahun 80-an. Aktiviti sains angkasa telah memberi impak yang tinggi setelah 2 orang ahli akademik UKM dihantar ke University of Surrey, England untuk bersama-sama menyumbang idea dalam pembinaan microsatelit pertama Malaysia dan seterusnya penubuhan sebuah stesen penyelidikan angkasa di UKM yang telah dilancarkan pada tahun 2000. Bagi mengukuhkan peranan Pusat Sains Angkasa UKM sebagai pusat penyelidikan, pelbagai kerjasama strategik di peringkat antarabangsa telah dibentuk. Di antara rakan strategik antarabangsa yang menjalankan kerjasama dengan UKM adalah Antarctic New Zealand (ANZ), University of Canterbury, New Zealand, Science Institute of University of Iceland, National Institute of Polar Research, dan Space Environment Research Center, Japan,
serta Star Laboratory of Stanford University, USA. Kerjasama strategik ini merangkumi kajian dalam bidang atmosfera, meteorologi, kesan radiasi solar di atmosfera bumi, iaitu cuaca angkasa, isyarat radio, dan aspek-aspek kejuruteraan angkasa yang berkaitan seperti komunikasi antena dan teknologi satelit. Saya juga mengucapkan tahniah kepada Pusat Sains Angkasa kerana telah berjaya menganjurkan pertandingan peringkat kebangsaan 2013 Space Weather Innovation Competition dengan penyertaan lebih daripada 50 buah sekolah dari seluruh negara. Tanggungjawab ini untuk melaksanakan pertandingan ini telah diberikan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengan kerjasama oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan Agensi Angkasa Negara. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk meneruskan ucapan ini di dalam bahasa Inggeris. Ladies and gentlemen, UKM has also been involved in several microgravity experiments conducted in the International Space Station in conjunction with Malaysia's successful sending of its first astronauts in space in 2007. These experiments and associated outreach activities were conducted by researchers from our Medical Molecular Biology Institute, Faculty of Science and Technology, and Faculty of Education. It is also a point to note that the first Malaysian astronaut, Datuk Sheikh Muzaffar Shukr, is also a principal research fellow of UKM's Space Science Centre, that is Angkasa. As envisaged, it is hoped that this UKM Di Angkasa program will be followed by a series of activities that will enhance interest in this field and further develop participations in collaborative projects with government, researchers, industries, and community. The overall achievement of the above effort depending in growing young, energetic, and dynamic generation that convert the effort and practice into reality. It is well known that human nurturing activities can be very challenging and technologically intense. This necessitates international cooperation in this field, which is considered an attractive approach towards overcoming technical difficulties and idea relief. We heard that Datuk Sheikh Muzaffar was saying just now that medical doctors are probably among the best that fit to go to International Space Station. I'm waiting for the next, probably other than women to be sent, maybe you can also send an economist to the Space Center. Then inshallah I can probably give a try for that. I would like to commend the organizing committee and Space Science Center Angkasa Institute of Climate Change of UKM to make this program a success. I also thank the school, teachers, students, researchers, and community for your contribution and participation in making this program a success. Harapan saya semoga program sebegini akan terus diadakan bagi mengeratkan jaringan dan kolaborasi UKM dengan agensi angkasa negara dan luar negara dan seterusnya dapat terus memacu UKM ke puncak unggul dalam bidang sains angkasa. Semoga kita semua mengambil peluang ini sebaiknya untuk bersama-sama para angkasawan yang turut bersama kita pada hari ini. Akhir sekali, saya sekali lagi mengucapkan setinggi terima kasih kepada Yang Amat Berbahagia Tun di atas kesudian Tun untuk menjengah ke UKM. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor UKM atas ucapan alu-aluan itu tadi. Hadirin sekalian, masa yang ditunggu-tunggu telah tiba. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program UKM Di Angkasa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Zawawi Ismail, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, yang berbahagia timbalan-timbalan Naib Chancellor, yang berbahagia Datuk Sheikh Muzaffar Syukur, Dr. ahli-ahli astronot daripada Jepun, Rusia dan juga Germany, Dev-Dev, kehormat tuan-tuan, puan-puan, para penuntut sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya berasa amat berterima kasih kepada pihak penganjur yang telah sudi jemput saya ke majlis ulang tahun yang ke-7 Malaysia menghantar seorang astronot ke International Space Station, stesen angkasa antarabangsa. Ini adalah satu kejayaan bagi kita kerana ada rakyat Malaysia yang sudah sampai ke International Space Station ini. Tetapi sebelum dianya dapat sampai ke International Space ini, Station ini, kita tahu bahawa dia perlu menaiki sebuah kenderaan milik Rusia yang ditujukan kepada International Space Station ini dengan dilontar oleh sebuah roket. International Space Station ini bukan dapat kita lihat dengan mata kita. Dianya berada lebih kurang 400 kilometer daripada daratan. Bagaimanakah dapat sebuah kenderaan dilontar dengan begitu jauh dan dianya sampai ke International Space Station ini yang tidak begitu besar? Untuk melontar International Space Station, untuk melontar kapal angkasawan ini ke International Space Station, mereka harus membuat kira-kira. Kerana International Space Station ini bukan statik. Dianya bergerak seperti yang disebut oleh Dr. Muzaffar tadi, 45 minit sekali memusing dunia. Am I right? 90 minutes. 90 minutes. 90 minit mengeliling dunia. Dan saiz dunia kita tahu lebih kurang 25,000 kilometer. Tetapi ini jauh di angkasa dan sudah tentu perjalanannya cukup pantas untuk melontar sesuatu ke satu badan yang bergerak dengan begitu pantas, memerlukan ilmu berkenaan dengan mathematics, iaitu ilmu hisab tinggi. Tanpa ilmu ini kita tidak dapat membuat kira-kira cara mana kita melontar, lajunya roket ini, dan kita perlu juga ambil kira bahawa dunia ini sendiri tidak statik, dia masih berpusing. Tiap 24 jam kita telah pusing sekali 25,000 kilometer. Dan bukan saja dia memusing, tetapi dianya juga bergolek. Kadang-kadang ke utara, kadang-kadang ke selatan. Jadi apa yang jelas ialah untuk menghantar kenderaan ini, kita perlu buat kira-kira yang agak sophisticated, agak canggih.
dan memerlukan ilmu yang cukup tinggi dalam bidang mathematics. Jika tidak, kita tidak dapat lontar sebuah kenderaan kapal angkasawan ini untuk menemu satu objektif yang kecil. Kalaulah perkiraan kita, calculation kita itu tak betul, maka hari ini Syekh Muzaffar akan ada di angkasa. Tak baliklah. You cannot make a mistake. Tak boleh buat kesilapan sama sekali. Perkiraan ini mesti tepat supaya badan kenderaan yang kecil ini dapat menemui satu stesen yang juga kecil yang sedang bergerak dengan begitu pantas. Apa yang jelas daripada ini ialah sementara kita boleh memuatkan angkasawan kita ke atas kenderaan ini, kapal angkasa ini, tetapi untuk melontar kapal angkasa ini terdapat orang-orang lain yang perlu membuat kira-kira supaya dianya tidak hilang di angkasa. Untuk ini kita perlu faham dengan cukup mendalam hisab ataupun mathematics yang tinggi dengan algoritmnya dan lain-lain. Jika tidak, kita tidak mungkin berjaya mengantar angkasawan kita ke space station ini. Perkiraan ini tidak dibuat oleh kita. Kita cuma jadi passenger, penumpang ke atas kapal angkasawan ini. Untuk membentuk kenderaan ini ataupun roket dan kenderaan yang akan diguna untuk mengantar angkasawan kita ke space station ini, perlu ada kepada pereka-pereka roket dan space capsule ini, space station ini, space vehicle ini, perlu ada orang yang boleh mencipta roket yang cukup kuat untuk melontarkan satu kenderaan yang begitu canggih. Supaya dianya sampai ke sasarannya. Untuk ini kita perlu ilmu sains, fizik, ilmu sains yang lain secara mendalam, secara tertinggi mungkin, supaya kita dapat membentuk sebuah roket dan membentuk pula sebuah kenderaan ataupun space kapal angkasawan sebelum kita akan berjaya mengantar orang kita ke space station ini. Apa yang saya ingin menarik perhatian kita semua ialah ilmu ini agak tinggi, lebih tinggi daripada yang terdapat di kalangan orang kita. Kita tidak boleh teragak-agak untuk mengantarkan space kenderaan space ini. Kita perlu membuat perkiraan yang betul, yang tepat, dan kita perlu juga membentuk roket dan kenderaan yang mampu menahan segala masalah seperti panas yang begitu tinggi yang boleh mencairkan kapal angkasa kita. Jika kita tidak mempunyai ilmu ini, kita akan jadi penumpang sahaja. Kebanyakan daripada kita adalah penumpang. Kalau kita naik kenderaan biasa di atas darat ini pun, kalau kita naik kereta, bawa motor,
kita menjadi penumpang. Dan penumpang tidak boleh mencipta kenderaan-kenderaan yang canggih yang diperlukan ini. Untuk menjadi seseorang ataupun satu bangsa yang mampu mencipta alat-alat yang canggih ini, kita perlu kepada ilmu. Ilmu ini tidak terdapat di kalangan kita, dalam bahasa kita. Ilmu ini datang kepada kita dalam bahasa-bahasa lain. Untuk mendapat ilmu ini, kita perlu belajar bahasa lain, bahasa ilmu. Hari ini bahasa kita belum menjadi bahasa ilmu. Terdapat beberapa bahasa yang sudah begitu canggih yang boleh memberi maklumat yang cukup berkenaan dengan ilmu-ilmu ini. Jika kita ingin menguasai kebolehan membentuk kenderaan, membentuk roket dan membuat perkiraan-perkiraan supaya roket kita dan kenderaan kita dapat sampai kepada space station, maka kita perlulah terima hakikat bahawa kita perlu belajar bahasa lain. Kita boleh belajar bahasa Rusia, kita mungkin boleh belajar dalam bahasa Jerman, kita mungkin belajar dalam bahasa Jepun, tetapi yang termudah yang digunakan sepanjang masa oleh hampir semua bangsa di dunia ialah bahasa Inggeris. Oleh itu menjadi sesuatu perkara yang penting bagi kita menguasai bahasa Inggeris. Tanpa mempunyai bahasa Inggeris, maka tahap ilmu kita tidak akan sampai kepada tahap yang diperlukan untuk mengantarkan seorang angkasawan ke International Space Station. Bahasa Inggeris sekarang ini sudah jadi bahasa antarabangsa. Dan dalam bidang sains dan mathematics, bahasa Inggeris dapat memberi cukup maklumat kepada kita supaya kita juga mempunyai kebolehan yang sama dengan bangsa-bangsa yang sudah maju dalam dunia. Ini bukan bermakna kita tidak lagi utamakan bahasa kebangsaan kita. Universiti Kebangsaan Malaysia ini ditubuh untuk membolehkan kita menyampaikan ilmu dalam bahasa kebangsaan. Namun demikian kita dapati hanya dengan menggunakan bahasa kebangsaan, maka ilmu kita itu akan menjadi cetek, tidak mencukupi untuk berbagai jenis usaha yang sedang dijalankan dalam dunia moden ini. Sebab itu, kalaupun kita menggunakan bahasa Inggeris, kita tidak jadi orang Inggeris dan kita tidak akan jadi korang Melayu. Kita boleh guna bahasa Inggeris bersama dengan bahasa kebangsaan kita dengan tidak menukar budaya bangsa kita. Tetapi kita akan mendapati lebih banyak ilmu kalau kita guna bahasa Inggeris. Pada satu masa dahulu, bahasa Arab adalah bahasa antarabangsa. Tetapi di zaman ini, bahasa Inggeris menjadi bahasa lingua franca untuk seluruh dunia. Sebab itu saya harap penuntut-penuntut yang hadir pada hari ini memberi tekanan kepada penguasaan bahasa Inggeris supaya kita juga dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa berilmu di dunia ini. Actually, we cannot reach the space station, much less Mars, without knowledge.
knowledge in particular on mathematics and knowledge about science. Whether we like it or not, the knowledge of science and mathematics has become the most important field of knowledge that we must acquire. This country has the ambition to become a developed country. We cannot become a developed country without deep knowledge in these two fields, in mathematics as well as in science. You have already seen, and you can always see, the results of scientific knowledge and mathematics knowledge. And in no other area is science and mathematics important as in the field of space, where we need to know how to understand the conditions in space, how to build rockets and space vehicles, and also how to send from the Earth a space vehicle that can meet another station out in outer space. So please remember that it is important for you to acquire this knowledge, and this knowledge comes to us in English and some other languages. At the moment, it cannot come to us in our own language. Maybe one day, when we have many scientists and mathematicians, then our language will be adequate for the teaching of this field of knowledge. But at the moment, we need to use another language, and you need to use the English language. This university was founded on the basis that the Malay language is adequate in order to spread knowledge among the people in this country. But let us be pragmatic. Let us be practical. We need the ability to use English fluently. We need to be able to communicate in English. We need to be able to acquire knowledge in English, because otherwise we will not become a developed country. That is the situation today. It may not be the same 100 years from now, but we have to ensure that today we begin to acquire this knowledge. So this anniversary, 7th anniversary of a Malaysian astronaut reaching the space station is significant, not only in the sense that it is an achievement worthy of remembering forever, but it's also significant in that it should convince us that we need knowledge more than what we have today, and the knowledge will come to us not in our language, but in the English language, and also in the Russian language, in Japanese language, and the German language, and maybe other languages too. But for convenience, we need to acquire the knowledge through English. So I hope that this anniversary will mark the day when we understand the significance, the need for mastering English, especially for science and math. I am aware that the government wants you to use only Malay. That can be the policy of the government, but it will not prevent you from using English, because you want to be the best educated people in this world. And to do that, you need to understand and use the English language. I hope that you will voluntarily acquire this language in order that we can become a truly developed country
not by the year 2020 perhaps, maybe after that, then we can call ourselves a developed country. A country is not developed if the people are lacking in the highest field of knowledge that we have today. Saya bahasa sukacita kerana diberi kehormatan untuk melancarkan ulang tahun yang ke-7 pengantaran astronot Malaysia ke International Space Station, dan saya harap dengan pelancaran ini kita semua meningkatkan minat kita untuk belajar dalam bidang ini, untuk belajar bagaimana mencipta roket-roket dan international space vehicle, dan juga menguasai ilmu matematik yang tinggi supaya dengan sendirinya kita boleh bentuk roket kita, boleh bentuk kenderaan kita, dan kita boleh mengantar orang kita ke mana-mana di dalam angkasa. Mungkin tak begitu lama. Kadang-kadang perjalanan dalam angkasa ini mengambil masa yang panjang. Hari ini kita baca dalam surat khabar bahawa sebuah kapal angkasawan sedang mendekati sebuah asteroid yang kecil yang berada 400 million kilometer daripada daratan kita. Demikianlah perjalanannya mengambil masa lebih daripada 1 tahun. Tetapi dianya berjaya sampai ke sasarannya, iaitu sebuah asteroid yang juga besar. Dan kita tahu kalau asteroid sebesar ini menuju ke tanah kita, dunia kita ini akan hancur jika kita tidak ada keupayaan mengalihkan arah tujunya. Ini bermakna bahawa ilmu yang ada sekarang ini sudah cukup tinggi, dan kita tidak boleh berada dalam keadaan yang mana ilmu kita begitu rendah sehingga kita tidak berupaya untuk membuat sesuatu apapun dalam zaman sains, teknologi dan matematik ini. Dengan ini, dengan segala sukacitanya, saya melancarkan perayaan ulang tahun ke-7 Universiti Kebangsaan Malaysia, Hari Kebangsaan Angkasawan. Terima kasih.
sekali kepada pelajar-pelajar semua, yakin pada diri sendiri. Jika saya boleh melakukannya, saya yakin anda juga boleh. Hidup UKM. Standing in the eyes of the world. Standing in the eyes. Standing in the eyes. Standing in the eyes. Standing in the eyes. Standing in the eyes of the world. Standing in the eyes. 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 Standing in the eyes of the world. Standing in the eyes. Standing in the eyes. Standing in the eyes of the world. Standing in the eyes. 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 Standing in the eyes of the Untuk Malaysia. Malaysia boleh. Seterusnya, Majlis mempersilakan barisan angkasawan jemputan untuk bersama-sama di atas pentas bagi sesi penyampaian cenderamata. Hereby, I would like to invite Dr. Chiaki Mukai, Japan Aerospace Exploration Agency JAXA astronaut, Mr. Salizan Sharipov, Russian cosmonaut, and Mr. District Klaus Fladder, German astronaut, to the stage. Please welcome to present the souvenirs. Seterusnya dijemput Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor UKM, untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai tanda penghargaan. Seterusnya sesi fotografi bersama Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama angkasawan-angkasawan jemputan. Hadirin sekalian, dengan itu sempurnalah sudah Majlis Perasmian UKM di Angkasa. Semoga program dan pameran yang dijalankan dapat meningkatkan minat para pendidik, pelajar dan komuniti setempat di dalam bidang sains angkasa. Di samping itu, program ini juga diharapkan akan turut memberi manfaat kepada semua pihak dan masyarakat secara amnya. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan dengan ini majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Amat Berbahagia Tun untuk melawat pameran dan juga seterusnya ke jamuan yang disediakan.
Tepukan sekali lagi kepada Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, Presiden Kehormat Yayasan Kepimpinan Perdana, mantan Perdana Menteri Malaysia.